Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Buat sebelum nanti malam buat. Jadi malam ni Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey guys, malam ni kita bersara langsung lagi. Untuk yang muka buku semalam. Semalam habis live saya tengok balik, sesegi pun tak sanggup lah. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Betul-betul mengecewakan lah. So hari ni petang tadi pun sehari lah juga seduk ni lah. Duk cuba selesaikan masalah ni kan. And then betul lah dia gini guys. Dekat TikTok suara sedap. Sebab dekat TikTok ni dia pakai kabel OTG. Dia direct pakai OTG. Jadi suara dia sedap, stereo, beza. Untuk dekat muka buku ni, saya pakai kabel jack 3.5mm ni. Sebenarnya boleh je tukar. Maknanya TikTok jadi suara perlahan, muka buku jadi suara sedap kan. Tapi saya kena buat pertimbangan lah. Bukan pilih kasih. Bukan. Tetapi saya kena buat pertimbangan sebab dekat TikTok ni ramai tengok dan ramai yang screen recording dan sebar kan. Jadi macam dekat muka buku ni ada bukan tak ada, tapi mostly banyak dia up dekat YT untuk keluar kan. Jadi saya rasa saya kena buat pertimbangan yang mana dekat TikTok ni saya kena bagi suara padu lah. Sebenarnya dekat TikTok memang suara padu. Betul ke padu tak ni? Padu ke tak padu ni dekat TikTok ni? Padu ke tak padu? Padu. But hari ni saya rasa okey kot. Boleh lah. Tak adalah perlahan sangat macam semalam. Semalam betul-betul hancur, teruk lah. Okey guys. So, ada beberapa perkara lah saya nak cerita. But anyway, alhamdulillah dah siap dah. Buku-buku saya pun saya dah susun dah. Banyak, tak adalah banyak sangat. Macam berada jual buku tu. Tapi banyak lah. Tadi anak buah saya pun, dia ambil buku daripada rumah lama saya. Rumah lama saya bawa dekat rumah lama saya, adik saya duduk. Jadi cakap kau pergi ambil aku punya barang-barang tu. Dia ambil lah. Kamera, video cam. Ni kalau tengok kamera ni. Banyak lah barang-barang. Buku. Banyak lah. Anak buah saya pun terkejut. Dia kata banyak, dia kata buku. Kita belajar tak pandai. Kita sekolah memang SPM. Tapi guys, bila kita ni banyak membaca, cara kita bercakap lain. Cara kita bercakap lain. Dia akan automatik jadi lain. Cara kita menulis. Kita menaik kan, kita menulis tu lain. Sebab tu zaman blogger dulu. Kenapa Sir Azri ni, blog Sir ni antara yang popular, antara yang top. Yes. Betul tak? Siapa yang follow daripada zaman blog ni? Sebab apa? Sebab saya membaca. Saya suka membaca. Dan satu lagi, saya suka buat research. Saya nak tahu, saya akan buat research. Orang cakap pun saya akan buat research dulu. Saya akan kaji, saya akan study apa semua. Itu Sir Azri lah. Dia tak boleh orang cakap terus sembrono je, tidak lah. But ada juga mistake. Bukan tak ada mistake. Ada banyak. Itulah sebab dia jadi pengalaman. Pengalaman ni yang mahal ni. Ramai hari ni, kalau kita tengok, contohlah kalau kerja lah, kau graduate, kau ada master ke, ada degree ke, kan compare dengan orang yang ada pengalaman kan lain. Betul tak? Kan lain. Bawa kereta lah. Orang perempuan yang dah lama bawa kereta dengan yang ada lesen. Orang perempuan tak ada lesen, tapi pengalaman bawa kereta dengan perempuan yang ada lesen. Siapa yang akan menyebabkan kemalangan? Dia tricky sikit soalan ni. Orang perempuan yang dah lama memandu tapi tak ada lesen dengan orang perempuan yang ada lesen. Yang mana yang akan melibatkan, yang mana akan yang punca jadi kemalangan? Yang mana? Yang ada lesen ke yang tak ada lesen? Nampak? Brother tu cakap, dua-dua. Sorry guys. Tapi memang betul. Saya ingat beberapa hari lepas borak dengan adik saya kan. Dia kata, orang perempuan waktu kemalangan jalan raya kat Malaysia ni, orang perempuan lah. Betul, dia kata betul. Itulah dia. So, kalau orang perempuan ni ada lesen, pengalaman dengan tak ada lesen, yang pengalaman pun, dua-dua pun punca kemalangan kat Malaysia ni. So, orang perempuan, kena terima lah benda ni. Yang marah pula dah. Kan marah kan dah tak tengok live saya dah. Janganlah, gurau.
walaupun betul. So guys, pengalaman. Okay. Jadi guys, malam ni saya nak santai-santai lah kan. Tadi ada seorang kawan lama telefon saya. Kawan lama. Lupalah sikat rambut. Kena sikat. Walanon koyak, sikat rambut. Ada member kita, up video WTT sikat rambut, koleksi sikat rambut. Pun walanon koyak. Apalah dia orang ni. Okay. Repost dan add to story. Buka buku, share. Okay. Tadi ada kawan lama saya telefon lah. Ni zaman-zaman blogger dulu. Tetapi dia ni bukan blogger. Dia ni dah pencen lah. Dia dah pencen daripada Majlis Keselamatan Negara. MKN. MKN ni di bawah Jabatan Perdana Menteri lah. Jadi dia telefon. Kata, bro macam mana? Okey. Cakap, okey, alhamdulillah kan. Oh baguslah bro. Teruskan lah bro. Kau kenapa? Saya tanya dia, kenapa kau lama senyap? Oh aku tak adalah bro dia pun semua. Okey, aku faham. Nampak guys? Ni sama-sama lawan dengan non kunyit. Nampak? Dia agensi ni. Sama-sama lawan dengan non kunyit. Tapi dia diam lah. Sebab bukan semua orang berani untuk ambil risiko. Kerana apa? Kerana non dah jadi Perdana Menteri. Sebab dia dah jadi Perdana Menteri. Kuasa dekat dia. Kau tengoklah macam mana dia guna agensi tu. Kailah kawan kita perempuan 3 hari 2 malam. Lock up. Kritik PMA je. Bukan kritik apa. Cakap dia bodoh. Memang dia bodoh. Cakap bangang. Memang dia bangang. Tak cerdik. Memang dia tak cerdik. Itu pun kena tangkap. Tapi yang non kunyit bebalkan orang, bodohkan orang boleh. Jadi borak tadi dia kata, macam mana bro, apa plan kau? Tak adalah bro, lawan je lah. Aku nak buat macam mana? And then dia cakap, kau orang tak ada buat kursus-kursus lagi ke dengan ceplos-ceplos ni? Kan dulu guys, masa zaman dalam kerajaan dululah, kerajaan UMNO BN lah. UMNO BN pun bukanlah dia orang buat, agensi yang buat. Agensi-agensi yang berkenaan yang buat. Jadi adalah kursus, ada. Ada buat kursus, ada ni apa semua. Mostly kepada penerangan lah tentang yelah, Majlis Keselamatan Negara, MKN. Buat kursus apa? Saya tanya dengan korang, buat kursus apa MKN? Dan tentulah isu keselamatan, khusus keselamatan. Jadi, saya ada sijil tau. Aku ada sijil lah. Kita ada surat lah. Nampak? Sijil penyertaan. Adalah dengan ini disahkan bahawa Wan Muhammad Azri bin Wan Idris telah menghadiri bengkel komunikasi strategik di Wan Hotel Sentubong. Pada 10 hingga 12 Februari 2011. 2011. Guys, ni dah 2026. Anjuran Seksyen Komunikasi Strategik Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak Jabatan Perdana Menteri. Aku ada sijil tau. Arun ada Arun. Kau sokong kerajaan tak ada sijil. Aku ada sijil. Sekarang kita nak up je sekarang ni. So, ini MKN ni. Majlis Keselamatan Negara. Berkenaan dengan apa? Keselamatan negara lah. Keselamatan negara. Jadi, dia borak lebih kurang dengan dia apa semua. Dia kata, okeylah bro, teruskan. Dia kata, aku support perjuangan kau. Jadi seduduk tadi cakap, mengimbau balik lah. Mengimbau balik apa yang berlaku dulu kan. Jadi bila saya tengok rakyat Malaysia ni, alhamdulillah, saya bersyukur ramai yang dah buka mata. Ramai yang dah buka mata lah berkenaan dengan siapa Anwar Ibrahim ni. So malam ni saya nak ceritakan supaya, saya ceritalah, terpulang nak percaya ke tak percaya, terpulang pada korang. Tapi sudah type lah poin-poin yang mana berkenaan ini, nak bagi korang faham. Anwar Ibrahim, dia adalah barwa kepada Amerika, kepada Israel. Dia barwa. Itu fakta dia guys. Kenapa saya cakap macam itu? Sepanjang pelibatan saya dengan berjuang ni, lawan dengan non-kunyit ini, yang berjumpa, salurkan maklumat, kita ada kursus, kita ada meeting, sulit tak sulit semua ni, semua dibuat oleh pihak agensi lah. Daripada pihak polis, cawangan khas, daripada pihak MIO, Military Intelligence Officer, tentera, daripada Majlis Keselamatan Negara, MKN, daripada MEIO,
Banyak guys. Itu tak termasuk lagi dengan BTN, Biro Tata Negara, dengan KEMAS, dengan Seranta, macam-macam agensi. Cerita dia tentang apa? Cerita dia tentang selamatkan negara. Allah. Jap. Alah. Sorry. Okey. Lupa nak lantik moderator. Aduh. Skamer boleh lah Sorry lah. Sir berapa kalau dah sedap cakap ni. Malah nak ni lah kan. Jap. Satu. Jap. Orang tengah sedap ni. Alah. Okey, dua. Pocut, tiga. Okey. Tiga guys. Yap. Mas Khairul, 4. Dah cukup lah tu. Korang kerja keras lah sikit. Jangan block. Scammer je. Kalau bukan scammer jangan. Kalau bukan scammer jangan. Okey. Jadi, yang selama ni salurkan maklumat, bahan-bahan apa semua ni daripada agensi kerajaan lah. Mereka lah yang salurkan. Yes. Tak percaya? Tunjuk sijil lu. Apa sebab MKN nak apa bagi sijil dekat Sir? Betul tak? Apa sebab? Sebab keselamatan negara. Jadi macam Sir ni, sekenal sangatlah dengan non kunyit Anwar Ibrahim ni. Lepas tu, daripada awal Sir terlibat ni, Sir tak pernah lari pun daripada lawan non kunyit ni. Dan saya yakin korang yang follow daripada zaman blog, daripada zaman muka buku sampai sekarang, no mercy. Saya tak akan bagi can dekat Anwar Ibrahim ni. Kenapa tak bagi can dekat Anwar Ibrahim? Sebab dia baruah. Dan sebenarnya pun, daripada awal pun, kalau kita tengok, kita faham, dia memang bawa agenda barat. Takkanlah korang tak nampak. Mustahil korang tak nampak. Daripada awal dia bawa agenda barat. Betul tak? Kalau kita nak berfikir. Tapi mungkin, yelah macam cakap lah, revolusi. Daripada 2018, dia bermula revolusi. Kesedaran rakyat tentang politik. Rakyat pun nak ambil tahu. Bagus. But now sekarang ni, takkanlah ada yang lagi sokong Anwar Ibrahim. Betul tak guys? Kalau kita fikirlah, takkan masih ada lagi yang sokong Anwar Ibrahim. Walaupun dah tegang-tegang nampak. Okey, ada orang tak sokong sebab dia zalim, sebab harga minyak. Betul. Tetapi benda yang paling penting yang kau kena faham, dia baruah. Faham tak? Yang kau cerita pasal kos sara hidup, harga minyak apa semua ni, itu peribadi kita ni. Masalah kita, masalah perut, poket kita. Ya betul. Tetapi isu yang paling bahaya adalah tentang kedaulatan negara ni. Ancaman kepada negara ni. Sebab dia baruah. Saya pernah tunjuk kat korang macam mana video debat Sabri Cik. Ingat? Video debat Sabri Cik dengan Anwar Ibrahim. Yang Sabri Cik bagi tahu berkenaan dengan Anwar Ibrahim ni turun ke jalanan merusuh, bantah penubuhan Petronas. Dalam klip video tu bila Sabri Cik cakap tu, si Anwar Ibrahim buat muka tersengih macam beruk mayeh. Macam tak ada apa-apa. Kat situ pun kita boleh berfikir, benda ni guys, benda ni ada video. Bukannya sefitnah ke, ni Sir Azri ni fitnah. Tak ada. Ni aku tunjuk. Aku tunjuk, tak apa, aku dah siap dah. Aku dah tunjuk, dah siap-siap. Mana video dia? Ni. Tun Razak. Tun Razak buat Petronas pada waktu itu. Menubuhkan Petronas dalam keadaan yang tertekan kerana dunia luar menekan kita jangan ambil hak yang telah diberikan kepada Shell pada waktu itu. Shell telah diberikan oleh British sebelum meninggalkan negara kita. Kita tubuh Petronas pada waktu itu. Dan ia bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab itulah pada waktu itu seluruh rakyat bersatu menyokong Tun Razak. Pada waktu itu PAS menyokong Tun Razak. Pada waktu itu juga banyak parti-parti lain menyokong Tun Razak. Saya ingat pada waktu itu saudara Anwar memilih untuk memalukan Tun Razak, berlarak di jalan raya, mengajak mahasiswa dan sebagainya. Seperti dulu dan seperti hari ini, rakyat memang sempit.
Tetapi saya melihat sama seperti dulu, saudara Anwar suka mengambil kesempatan daripada kesempitan rakyat. Dalam tahun nampak? Bukan pengkhianat itu. Saya tanya dengan korang, kita ni jangan percaya Azri ni. Bak kata CEO dia tak berpendidikan tinggi. Okeylah, jangan percaya. Fikir. Takkanlah tak nampak. Okey, kita kata dia ni bantah Petronas, okey. Tapi mestilah kita kena fikir, dia ni kenapa nak bantah Petronas? Kenapa dia sokong pula Shell terus beroperasi? Shell ni kan syarikat asing. Shell ni kan syarikat milik British. Otak kita kan ada. So, dia ni buat kerja untuk siapa? Tapi takkanlah. Dia Angkatan Belia Islam Malaysia. ABIM. Masa tu dia ABIM. Masa tu Anwar Ibrahim ABIM. Anwar bin Ibrahim ABIM. Angkatan Belia Islam Malaysia lah. Kenapa ABIM, Angkatan Belia Islam, bantah penubuhan Petronas? Sedangkan PAS sokong. PAS Parti Islam Se-Malaysia sokong penubuhan Petronas. ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, bantah penubuhan Petronas. Takkanlah tak nampak. Guys. Pengkhianat. Anwar Ibrahim ni dia pengkhianat kepada negara. Dia baruah. Dan korang jangan lupa tadi Petronas. Ingat, demo baling. Demo baling. Anwar Ibrahim juga. Dia juga hasut berkenaan dengan demo. Masa tu dia ABIM lah. Angkatan Belia Islam Malaysia. ABIM. Macam mana tu? Menghasut orang turun ke jalanan. Islam ada ajar ke? Angkatan Belia Islam Malaysia diketuai oleh Anwar Ibrahim. Ada ajar ke turun jalanan buat rusuhan ni? Dia buat. Anwar Ibrahim ni, dia punya cakap ni. Korang baru sedar lah yang mana sokong-sokong dia dulu. Kan? Komunis pun percaya tu tak? Dia punya cerita ni, kebuluran dekat baling ni, komunis sampai keluar. Ada member kita, Amir tu cerita. Komunis keluar tengok, betul ke orang kat baling ni mati kebuluran? Non punya goreng kan tengok. Komunis pun percaya tau. Jadi tak heranlah kalau korang dulu percaya dengan non kunyit. Yang cuma kita heran sekarang ni, hari ni yang sokong non ni. Takkanlah tak boleh fikir. So itulah Anwar Ibrahim. Masa demo baling tu dia kena tangkap lah. Masa tu Tun Mahathir Menteri Pendidikan. Tahun 74 jugalah. Anwar Ibrahim ni dia tengah buat nama 74. Dia masa tu pengerusi ABIM lah. Nampak? Kat situ dah boleh nampak dah siapa Anwar Ibrahim ni. Dia buat kerja untuk siapa. Kalau kita nak berfikir. Jadi macam saya daripada dulu ni. Sebab tu saya cakap, aku kenal non kunyit ni luar dan dalam. Nampak? Tapi bukanlah pasal peribadi dia, pasal dia homoseks. Bukan. Tetapi pasal dia ni baruah. Dia buat kerja untuk Barat. Amerika. Zionis lah. Jangan kata kau tak nampak dah. Dan jelas lah ni. Jangan kata tak nampak. Betul? Dalam masa 3 tahun ni. Takkan tak nampak lagi? Kalau dulu tu kau tak nampak, okey tak apa. Dalam masa 3 tahun, takkan tak nampak lagi? Takkan tak boleh fikir lagi? Cuba ingat balik, waktu dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Apabila Anwar Ibrahim, dia tak menang pilihan raya, ingat Anwar Ibrahim tidak menang pilihan raya. Tak ada. Mula-mula ditawarkan kepada Tan Sri Budi Yassin, Tan Sri Budi Yassin tolak. Okay. Non jadi Perdana Menteri. Ini panjang cerita lah. Ini konspirasi kan. Dia jumpa siapa guys? Lepas dia jadi Perdana Menteri, dia jumpa siapa? Dia buat perjumpaan dengan siapa? Kau lupa ke? Apa tak apa, aku belanja korang. Don't worry. Saya dah siapkan untuk korang. Ni, kau lupa ke ni? Get that as a priority. yesterday, there was no lunch. We had to go back to church. I was so hungry. I didn't go and stop by some of the stalls and had a meal or whatever. So that's my priority for now. Yes. Because you've been following. And I think for now, things are looking quite good. Dalam kedai wine.
dalam kedai wine. Jumpa dengan siapa? Tak ada seorang pun Melayu. Tak ada seorang pun India dalam tu. Tak ada seorang pun Cina. Siapa tu? Siapa? Please let me get that as a priority. yesterday, there was no lunch. Kita were so hungry. Semua Mak Saleh. Kami mengambil alih kerajaan pada 2001 Majlis Makan Malam untuk Semua Mak Saleh. Siapa? Takkanlah tak nampak, takkan tak faham lagi. Bukan maruah ke? Kalau kita nak berfikir, okey tak apa dulu tak nampak apa semua okey. Saya nak cerita pasal Anwar Ibrahim ni. Bagi kau orang sedar. Sebab negara ni dalam bahaya. Negara tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Ni yang saya duk ulang-ulang cakap. Now dah jatuh ke tangan yang salah. Baik hari ni, ada lagi yang sokong dia, tak sedar, tak nampak. Bila nak sedarnya? Tun Mahathir bagi tahu. Anwar Ibrahim ni, dia ni kawan dengan pemimpin Israel. Kalau Tun Mahathir fitnah, kenapa Anwar tak saman? Betul tak? Samalah. Tun Mahathir bagi tahu. Ada kenyataan Tun Mahathir. Nanti saya tunjuk. Kawan dengan pemimpin Israel. Ni, Sehadri ni. Anwar Ibrahim barua kepada mereka Israel. Dia tak sama sah. Dia gunakan agensi, gunakan polis, bawa atas sultan, heret pergi mahkamah. Walaupun saksi dah tarik report, saksi tu pun terkejut. Bila mahkamah bicara tu, dia pun terkejut. Arwah Tuan Guru Ni Aziz pun bagi tahu suruh Anwar tarik kenyataan sokong Israel. Dia tarik. Tapi DPP nak teruskan juga. Tahu raya, kau tahu-tahulah Zahid pun boleh lepas. Akhirnya alhamdulillah mahkamah putuskan tak bersalah. Dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Sebab Anwar baru Israel lah mereka. Anwar tak saman. Nak cakap macam mana? Takkan nak cakap terfitnah. Kita guys, misi hari ni selamatkan negara. So nak tunjuk ada beberapa video bagi korang. Ada video yang kau tak pernah tengok pun ada saya nak tunjuk kat korang. Bagi korang kenal, fahamkan betul-betul. Misi kita selamatkan negara. Negara dah tergadai dah. Sebab dia akan pergi kepada Selat Melaka lah ni. Nanti saya masuk. Tak nampak. Termasuklah geng-geng buku ni. Saya baca buku lah tapi tak banyak lah. Kan? Saya tengoklah macam geng buku sekarang ni dia Patriot lah. Saya ada buku Patriot. Ada. Ada beberapa buah buku Patriot tu. Tapi bila dia cerita pasal krisis 1997, dia tak cerita yang Tun Mahathir ni selamatkan negara. Kalau tengok cover dia pun, boleh pergi kat Google dia Patriot tu. Cover dia letak gambar Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir. Kat situ nampak dah, tak betul geng ni. Sebab krisis 97, semua orang tahu. Siapa yang selamatkan negara? Tun Mahathir. Yang kianat siapa? Anwar Ibrahim. Dia Menteri Kewangan. Dan nak pinjam dengan IMF dah. Tun Mahathir selamatkan. Kat situ pun dah boleh nampak dah. Kenapa dia buat macam gini? Sebab dia baru lah. Okeylah ada orang nampak, dia ni sebab dia sakau. Ada kata, dia ni sebab dia tak pandai, dia bodoh, dia sastra. Okeylah. Tapi sebenarnya siapa yang ajar dia? Puak-puak tu lah. Amerika lah. Zionis. Lingkup negara ni hancur masa tu. Takkan tak boleh fikir. Betul tak? Betul tak saya cakap? Takkan tak nampak lagi. Tapi sebab apa? Sebab mereka nampak cuma mereka di pihak non-kunyit. Itu je saya boleh bagi tahu. Bukti dah banyak, cerita dah banyak pasal non-kunyit ini, evidence dah banyak, tapi kau masih sokong, bermakna kau memang sebahagian lah. Pengkhianat. 97 tu. Itu bukti nyata tu. 98. Apabila Anwar Ibrahim dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, apa dia buat? Dia buat rusuhan. Dia buat reformasi. Dia turun ke jalanan. Hasut rakyat. Hasut. Turun ke jalanan. Merusuh. Langgar polis-polisi semua.
bakar sana, bakar sini. Tak betul ke? Dalam waktu Sukan Commonwealth tu, dia nak sabotaj Sukan Commonwealth. Betul tak? Betul tak betul ni? Mesti ada yang join dulu 98 ni. Dia buat reformasi, dia buat rusuhan. Bukan pengkhianat ke tu? Dalam kita berhadapan dengan satu sukan besar, big event, Sukan Commonwealth, dia pergi buat chaos. Nasib baik Sukan Commonwealth tu kat Bukit Jalil lah. Tu Mahathir cakap. Mahathir cakap. Dia buat kat Bukit Jalil. Yang dia orang musuh dekat KL. Bukan khianat ke tu, guys? Ha? Siapa sokong masa tu? Siapa sokong masa tu Anwar Ibrahim? Barat lah. Sampaikan naik Presiden US. Al Gore. Buat kenyataan sokong rusuhan jalanan ni. Kau fikirlah. Amerika yang demokrasi lah apalah. Sokong rakyat pergi merusuh. Kalau tempat dia pergi tangkap. Ni, non kunyit ni, kena pecat. Dia sokong reformasi. Dekat Malaysia dia datang, dia berucap, dia sokong Anwar Ibrahim. Presiden, naik Presiden US, Amerika. Naik Presiden ni kira nombor 2 lah. Tak cukup dengan tu, media-media asing ni semua bertubi-tubi hentam Tun Mahathir, keroyok Tun Mahathir. Takkanlah kita tak nampak, takkan tak boleh nak berfikir, guys. Ni, kenyataan Al Gore ni. Saya ada simpan. Malaysia Opposition and Trial. Dia bagi tahu. Terang-terang ada kau pergi tu bersepah dia. Malaysia Anger at Gore rebook. Dia sokong. Kenapa dia sokong? Al Gore merupakan salah seorang penyokong antarabangsa yang lantang menyokong Anwar Ibrahim, terutama semasa era reformasi. APEC 1998. Pada sidang kemuncak APEC di Kuala Lumpur, November 1998, Al Gore menyampaikan ucapan yang menyokong gerakan reformasi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim setelah beliau dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri. Cuba kita fikirlah. Takkanlah kita tak boleh tak berfikir. Kenapa naik Presiden US sokong non-kunyit? Cuba kita fikir, guys. Anwar Ibrahim ni, dia daripada Angkatan Belia Islam. Dia ni pemimpin Islam. Tapi bukan pemimpin Islam yang sokong dia. Bukan pemimpin negara Islam yang sokong non-kunyit 98. Tetapi pemimpin Barat yang sokong. US yang sokong. Kenapa? Yang sokong non-kunyit ni kat mana otak korang ni? Benak sangat ke? Bebal ke? Tak tahu ke? Kan ada otak boleh fikir proses. Okey, Anwar ni daripada ABIM, Angkatan Belia Islam. Dia ni hebat ni. Islam orang tengok dia baca khutbah okey. Tapi 98 dulu kenapa US yang sokong dia? Tak ada pemimpin Islam, negara Islam sokong dia. Kat situ pun dah dapat jawapan. Kalau dia bukan baruah, menatang apa? Dah tentulah dia baruah. Maka bos dia kena backup dia. Betul tak? Betul ke tak betul ni? Sebab dia baruah lah bos dia kena backup anak buah dia ni. Saya tak faham lah yang masih sokong Anwar Ibrahim ni. Kat mana otak korang ni? Kat mana? Al Gore. Bukan sekali Al Gore buat kenyataan sokong non-kunyit. 2014 dulu, apabila kes liwat, pun sama juga. Al Gore juga buat kenyataan, pertahankan non-kunyit. Nampak tak? Al Gore ni siapa? Ni, saya tunjuk korang Al Gore ni. Al Gore Al Gore ni, guys. Kalau korang nak tahu, Al Gore ni adalah pejuang kepada golongan-golongan apa? Golongan apa? This is Al Gore's video posted to his website Current TV last week. I think that gay men and women ought to have the same rights as heterosexual men and women, to make contracts, to have hospital visiting rights, to join together in marriage.
Takkanlah, guys, come on lah. Orang yang mempromosikan hubungan sejenis ni, sokong non kunyit. Sama lah geng-geng sumut tu ni, pergi lambung Greta Thunberg. Greta Thunberg tu pejuang apa? Dia pejuang golongan sejenis ni. Greta Thunberg tu. Geng-geng sumut lambung dia, angkat dia, hero lah. Kepala otak kau. Bodoh, otak tak tahu kat mana letak. Tapi itulah guys. Sejenis. Sama spesies. Tak nampak lagi? Belum habis lagi ni, 98. So, media-media ni semua serang Tun Mahathir. Guys, korang semua dah besar panjang. Media-media antarabangsa ni, siapa owner dia? Come on. Media antarabangsa ni, korang bisa celik dah sekarang dah. Siapa owner dia orang ni? Siapa guys? Zionis. Yahudi owner. Kau tengoklah media-media ni. Termasuklah human right lah, NGO itulah, NGO ini lah. Semua tibai Tun Mahathir tu. Tibai Tun Mahathir, non-stop. Ni. Kau tengok Tun Mahathir jawab. Ni. Is human rights one of those criteria? Yes, human rights is one of the criteria. Depends on how you define human rights. For example, dulu non kunyit kena tangkap, human right. Backup non kunyit. Hari ni rakyat ditindas, bukan rakyat ditindas, ada human right bersuara. Come on. Suhakam semua ada tak? Come on. Ada tak? Bersih ke apa? Mana ada? Takkanlah tak nampak lagi puak-puak ni semua guys. you allowed people in Bosnia to be killed by the thousands, surrendered arms to them so that they can be killed. So that also is human rights. I mean, those people also have human rights. But you ignored that by the thousands. And you're happy to ignore the human rights in Burma or not? I'm not here to judge on what's happening in Burma. We are not in the business of assuring European countries or America. We are in the business of assuring ourselves. And if we are assured ourselves, that's enough. We do not really care about what others think. Is human rights one of those criteria? Malikul Zaman Mahathir Mohamad. Kenapa tak? Ada banyak video. Kalau ada banyak, saya yakin mungkin kau pun pernah tengok. Ada banyak video yang media antarabangsa ni tekan Tun Mahathir. Sebab non kunyit. Ya, cuba kita fikir. Kenapa media antarabangsa, media asing pertahankan Anwar Ibrahim? Kenapa pemimpin asing pertahankan Anwar Ibrahim? Kenapa? Takkanlah tak boleh fikir. So kalau dia bukan baru, apa lagi tu? Benar sangatlah tu. Betul tak? Benar sangatlah kalau tak nampak lagi. Lapan, non masuk penjara. Saya nak cerita kat korang ni. Apa yang saya tahu, saya nak kongsi kat korang. 98, non masuk penjara. Bila non masuk penjara, kecoh pemimpin-pemimpin US ni lantang, petikaikan keputusan mahkamah. Tentang non ni dijatuhkan hukuman bersalah kerana rasuah, salah guna kuasa dan liwat. Ingat liwat mula-mula pertama tu dapati bersalah cuma mahkamah persekutuan dia bebas. Tu pun teknikal. Tetapi liwat berlaku. Jangan kata tak berlaku pula. Tak percaya? Jumpa, tonggeng, tengok jadi apa. Beria, kempen bebaskan non lah, apa semualah. Dapati bersalah tu.
Rakyat kena tangkap? Tak ada. Sebaliknya mereka bagi tahu, oh inilah sebab tak ada adab dengan Perdana Menteri lah. Oh ini sebab maki hamun Perdana Menteri lah. Nampak? Munafik. Korang ni yang sokong Anwar Ibrahim munafik. Memang korang ni puak-puak munafik. Jangan cakap tak munafik lah. Korang memang munafik lah. Kau sokong Anwar Ibrahim ni. 2004. Anwar Ibrahim keluar penjara. Guys, saya pernah cerita kat korang benda ni. Boleh pergi tengok. Pergi type kat Google ke, pergi tengok. 2004 dia keluar penjara. Dia keluar saja penjara, terus pergi Jerman. Alasannya rawat sakit tulang belakang lah. Tapi korang pun tahu sakit apalah. Rawatan tulang belakang apa kejadahnya menari tu. Betul tak? Bukan rawatan sakit tulang belakang. Dia buat stem cell lah. Dia pergi Jerman. Guys, kawan-kawan Amerika dia pergi Jerman jumpa dia. Tak ada pemimpin Islam pergi jumpa dia. Tak ada. Antara yang pergi jumpa dia tu, Setiausaha Pertahanan, macam Menteri Pertahanan lah. Setiausaha Pertahanan US, Paul Wolfowitz. Jumpa dia. Paul Wolfowitz ni Yahudi, Akanzi, sama dengan Netanyahu ni. Cuma dia warga negara US. But sama. Sama tempat dengan Netanyahu. Sama kampung, satu kampung. Jumpa dengan non-kunyit di Jerman. Melawat non-kunyit. Best friend. Kawan baik. Cuba kita fikir. Kenapa tak ada pemimpin Islam pergi jumpa dekat Jerman, ziarah dia? Tapi kawan Amerika jumpa dia. Takkan tak nampak lagi dia ni pengkhianat, guys? Takkan tak nampak dia ni barwa? Apalah. Kat mana otak korang ni? Berkali-kali Anwar Ibrahim buat kenyataan, I support security of Israel. Pun ada orang tak faham juga. Betul tak? Berapa kali dia buat kenyataan support security of Israel? Kat mana otak ni? Dia mengaku dia kawan dengan Zionis. Dengan Paul Wolfowitz, dia mengaku dia kawan baik, best friend. Tapi ada sokong dia lagi. Penat lah. Betul tak? Penat lah dia orang ni. Saya rasa otak dia orang ni tak berfungsi lah. Orang-orang yang munafik ni memang tak boleh buat apa dah, saya rasa lah. Cuma saya harap orang yang tak tahu, bila tahu, jangan sokong lah. Itu je saya harap. Harapan kita gini dalam menyampaikan kebenaran ni, orang yang tahu tapi sokong tu dah gone case lah, guys. Dah tak boleh buat apa dah, pengasingan terus lah. Tapi orang yang tak tahu tapi bila dia tahu, yes, itu kita boleh teruskan dakwah kita, bagi tahu dia jangan sokong. Wah, memang kalau yang sokong, macam geng-geng dia orang yang sokong ni pun kita kata, bro, taubat. Mungkinlah Allah bagi hidayah dia taubat. Sebab nampak kerosakan depan mata. Takkan tak nampak? Bodoh sangat lah. Bukti dari depan mata. Dia mengaku dia kawan dengan Israel, dengan Yahudi ni. Pun. Lepas daripada Jerman, dia pergi mana? Dia tak balik Malaysia. Dia pergi Washington. Korang lupa ke? Yang dia kata, dia pergi Washington jadi profesor tu. Ingat tak? Ingat tak ingat ni? Yang saya cari video tu tak jumpa lagi ni, guys. Video tu hilang. Kalau ada siapa-siapa tolong share nanti malam buat. Video yang dia bagi tahu. Lepas dia keluar penjara tu, dia jadi profesor di Washington. Profesor. Di mana? Washington. Washington tu, HQ dia kat sana lah, sayang. Kat mana? Amerika. US. So, kalau dia bukan baruah Amerika, dia baruah siapa? Takkanlah tak nampak. Yang buat buku, baca buku macam-macam. Takkan tak nampak. Bodoh sangatlah tu. Betul tak? Daripada awal, pantah Petronas lah. Naik Presiden US, pertahankan dia lah. Dah masuk penjara pun masih dipertahankan. Keluar penjara, naik Setiausaha Pertahanan US, jumpa dia ke hospital. Termasuklah tu, tak masuk lagi waktu dia timbalan Perdana Menteri. Dia pergi US, red carpet.
Takkan kau tak tahu? Bohong kau tak tahu. Betul tak, guys? Ingat tak? Geram aku. Sama. Kan kata kalau hari ni AI. Anwar. Kan kata-kata, ini semua saat ini bohong lah, tak betul lah. Guys, dia timbalan Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri. Sambutan sebegini hanya untuk Perdana Menteri je. Tak ada untuk timbalan Perdana Menteri. Nah. Red carpet. Turun-turun flight tu red carpet. Tak cukup dengan red carpet, buat lagi ni lah. Selut. Masa tu Perdana Menteri Tun Mahathir. Kat mana US? Takkanlah tak boleh fikir. Takkan tak nampak, guys. Ada komen dia kata, jealous. Aku nak jealous apa? Aku tak main bontot. Nak jealous apa dengan orang yang main bontot? Korang ni pasal sama spesies yang tu, korang sokong tu. Sama spesies. Betul tak? Hari ni ramai orang tak tahulah. Macam saya cakap, sudah lama kan. Ini kesedaran lah, guys. Sebab tu misi hari ni selamatkan negara. Tapi ramai juga orang yang dah lupa. Melayu ni mudah lupa kan. YMR dalam isu Anwar Ibrahim ni barua kepada mereka. Beberapa kali dibangkitkan dalam parlimen. Berkali-kali dibangkitkan dalam parlimen. Bukan sekali dua. Do you support secular? Ni pun nak tunjuk kat korang ni. Mana ni? Mana tadi video tadi? Mana tadi? Islamic State, because it's interpreted by so many into negative context. By Islamic State, support is a secular state and secular laicite of France, secular like America. Kat mana otak tu? Putus pula. Wi-Fi problem. Guys. Kat mana otak tu? Terang-terang dia cakap tu. Sokong lagi. Puja lagi. Oh, Anwar Ibrahim power. Power kepala otak kau. Ni aku nak tunjuk ni. Ni dalam parlimen Dalam parlimen. Ada dalam handset parlimen. 3 soalan untuk Anwar Ibrahim. Instansi yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit mengenai apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat dari Gombak, yang telah dan juga Yang Berhormat dari Padang Serai tadi, yang telah menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah insan yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya tertanya-tanya mengenai 3 perkara yang telah dilaporkan dalam media asing tetapi tidak diberi liputan oleh media tempatan. Yang pertama, mengenai artikel dalam majalah Time dalam edisinya bertajuk dengan izin The 2008 Time 100. Laporan mengenai Datuk Seri Anwar ditulis oleh rakan karibnya Paul Wolfowitz, bekas timbalan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, merangkap ketua strategis perang Iraq untuk George W. Bush. Mengapa harus Datuk Seri Anwar bersekongkol dengan Jangan percaya, pergi type. Yang keduanya,
seperti yang telah disebut oleh kedua-dua yang berhormat yang saya sebut tadi. Malaysia Future Prime Minister dikeluarkan oleh media utama negara haram Israel. Kenapa? Kenapa sibuk orang kita? Kita ni bukan Middle East. Kita bukan negara teluk, guys. Fikir, otak ada fikir. Kita ni bukan negara teluk, bukan belah-belah Arab ke apa ke Iran ke, bukan. Kita ni kat ujung tanjung ni, Malaysia ni. Sampai media utama Israel keluarkan berita, Anwar Ibrahim ni bakal Perdana Menteri Malaysia. Kenapa? Terima kasih, seduta dah. Dalam Dewan Yang Mulia ini. Adakah ini bukti bahawa Israel juga setuju Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia? Dan kalau setuju, mengapa? Yang ketiga, mengenai sebuah badan bukan kerajaan atau NGO yang bernama Foundation of the Future. NGO ini menerima dana sebanyak $35 juta dari Jabatan Negara atau State Department Kerajaan Amerika Syarikat, $10 juta dari Bahrain, dan 11 juta lagi dari lain-lain sumber yang tidak diketahui. Pengurusi Foundation of the Future katakan bakal Perdana Menteri Malaysia. Di NGO ini jugalah Datuk Seri Anwar mengambil kerja Shahariza, teman wanita Paul Wolfowitz yang telah mencetuskan kontroversi di Bank Dunia baru-baru ini. Soalnya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terlibat secara langsung dalam organisasi yang diragui latar belakangnya dan berkawan rapat dengan pengikut fahaman neokonservatif yang membunuh rakyat Islam di Iraq, Paul Wolfowitz ini, hendak kita benarkan mengambil alih kepimpinan negara tercinta ini? Testing 1 2, testing 1 2. So I'm sure you get this all the time when you speak about Iran. Negara dah jatuh ke tangan yang salah dah. Dalam parlimen lah. Dalam parlimen. Tadi tu ahli parlimen Jelun dululah. Mukris Mahathir. Anak Tuan Mahathir. Bukan tu saja. KJ ada. Video KJ ada. Semua nak tunjuk video KJ. Pasal support security of Israel tu. Takkanlah korang tak nampak. Kat mana otak ni? Kat mana otak? Otak kat mana? Benar sangat ke bodoh? Sebab tu bila orang tanya, Anwar Ibrahim ni, dia keluar masuk penjara. Kerja, tak pernah kerja mangkuk ni. Tak pernah bekerja. Waktu timbalan Perdana Menteri, dia tak dapat pencen Dia tak dapat pencen. Dia dipecat. Tak ada pencen. Dia lawan mahkamah. Tak dapat. Dia tak ada pencen. Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan tu semua tak ada. So dapat duit daripada mana? Dalam parlimen dibangkitkan. NGO funding daripada US. So, cuba. Okay. US funding dia. Funding saja ke? Kalau korang lah. Orang bagi duit, bagi saja ke? Mestilah ada manis-manis, bosku. Mestilah kena buat kerja. Dan kalau nak kata benda tu tak betul, korang ada mata kan? Dia ni tak kerja, keluar masuk penjara. Dia mengaku, keluar masuk penjara. Betul tak? Ini banduan. Dia mengaku. Kat mana otak? So daripada mana datang duit-duit dia ni? Kau ni jealous. Kau ni jealous dengan orang. Bukan. Kita bukan jealous. Pergi mampulah dengan duit dia. Sekarang ni kita kena fikirlah. Siapa bagi dia duit daripada mana? Bukan pasal jealous, mangkuk. Parti PKR. Bang, nak uruskan parti politik ni, nak pakai duit, bukan sikit. PKR ni ada seluruh negara tau. Setiap parlimen ada PKR, cabang PKR. Ada pejabat. Sewa pejabat berapa? Bil api, bil air, bil internet. Tu, gaji pekerja tu. RM10,000 sebulan. RM20,000 sebulan lah. RM20,000 tak lagi lah. Satu parlimen RM20,000. 222 parlimen. Siapa bagi dia duit? Setanya dengan korang. Dia tak kerja.
Kalau PAS tabung Milo, yelah PAS tabung Milo lah. PKR ni tabung apa? Takkan semua menoron. Takkan semua buat part time jual jubur. Betul tak? Takkan semua part time ni, PKR ni sebab nak survive, maka kena jual jubur masing-masing sebab nak bayar kos. Tak logik lah. Ke betul? Saya tak tahulah, kena tanya geng PKR lah. Siapa bagi duit? US lah. Betul tak? Dan bila nak bertanding, guys, korang lah. YB tak ada ke mana-mana? YB tak ada ke ulo? YB duit pengguli luar, YB, betul tak? Oh, nak suruh buat kerja, pasang poster, bagi duit lah. Tak bagi duit, mana nak pasang poster? Betul tak? Nak pasang bendera ke apa? Okey. So, daripada mana duit tu? Tiap kali pilihan raya, kau-kau punya. Setiap parlimen bertanding, don bertanding, poster, bendera, macam-macam. Duit daripada mana? Yelah, sekarang kau cakap lah dia menyakau. Ya, sekarang ni dia broker maut. Ni daripada dulu PKR ni, daripada 99 dia bertanding, sampai sekarang ni, siapa bagi duit? Takkan tak boleh fikir. Yang sokong Anwar Ibrahim ni tak boleh fikir ke? Kat mana otak korang ni? Geram aku. Ni. Tapi, takkanlah non dapat duit semua dia bagi korang. Ha? Oh, tengok PKR. Ini parti derita, katanya non kunyit kan? Okey, so dia dapat funding daripada US. Dia bagi kat korang ke? Tak juga. Ni. Dibangkitkan dalam parlimen juga. Dalam parlimen dalam parlimen. Mempunyai 20 akaun
Lupa ke? Bukan dia mengaku ke saya tanya dengan korang? Oh, World Bank lantik dia. Dia mengaku. Takkanlah tak boleh fikir. Kenapa IMF lantik dia? Chairman. Kenapa World Bank lantik dia? Kan boleh fikir pakai otak tu. Kat mana benak korang ni? Yang sokong Anwar Ibrahim, kat mana benak korang ni? Fikirlah guys. Kita bukan proksi US, ingat. Kita bukan proksi US. Sudah ulang banyak kali dah. Yang diorang nak ni Selat Melaka, diorang nak tanah Melayu. Itu sebab krisis 97 dulu pun sebab itulah juga. Tapi Tun Mahathir selamatkan. Berkali-kali dah. Now hari ni. Guys, suka tak suka kita perlukan bantuan Tun Mahathir guys. Setuju tak? Dan saya yakin, kalau tanya dengan penyokong Anwar Ibrahim pun, dia pun kata ya jugalah. Yang dah bodoh-bodoh tu, memang tak boleh apa dah. Tetapi yang sokong Anwar Ibrahim, yang tak nampak. Mungkin mereka nampak krisis ini, mereka fikir betul lah, Tun Mahathir yang boleh bantu selamatkan. Betul? Sebab Anwar Ibrahim pun mengaku, dia kata kita dalam krisis. Dia mengaku. Kalau selesai semua, tak adalah krisis. Nampak? Dia dah mengaku dah. Tak boleh nak fikir ke? Ni. Anwar Ibrahim. Dia sendiri pernah mengaku. Dia sendiri pun pernah mengaku. Kalau bila krisis ini, orang yang boleh selesaikan krisis ini adalah Mahathir Mohamad. Non-kunyit mengaku. Anwar Ibrahim mengaku. Jadi kalau ada ceplos-ceplos, mangkuk-mangkuk bodoh-bodoh tu, yang kata bahawa, mana boleh. Tak ada. Anwar Ibrahim tak boleh selesaikan krisis. Dan Anwar sih mengaku. Tun Dr. Mahathir adalah individu terbaik untuk memimpin negara ketika ini. Itu pengakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan mentornya itu sebagai penyelamat ketika negara berada di ambang keruntuhan. Dalam keadaan sekarang, lebih baik Tun Mahathir pimpin negara Malaysia ini. Saya sebut ini dengan ikhlas, with all humility. I know him. Oi, cik dah masuk. Mana? Lagi tandas satu. Barang pecah, macam tu. Dia mesti wet tu. Ya, dia wet. Woi, penat dah muntah tadi. Aduh. Wow. Oh, dah wet. Aku dah kata. Aduh, Mal, kau datang orang nak habis ni, Mal. Barang pecah. Все кричат, давай.